Hai, selamat datang. Hello mak. Ada orang cakap selamat datang. Saya nak kena jawab apa Ni macam Jawab, dia ni. jawab selamat datang balik. Selamat datang bang. Hello mak. Ni ada orang ikut-ikut saya mak. Saya nak buat apa ni? Tak bang, saya SA. Saya kena ikut abang. Saya nak Abang. jual motor. Nak jual motor. Oh yeah. Ha. Sorry. Tak apa mak. Dia SA mak. Dia orang baik. Okay bang, motor bang. Hai. Hello mak. Ni ada orang nak apa-apakan saya mak. Tak, saya SA bang. Saya SA memang. Saya nak tolong Okay. abang ni. Okey tak apa mak. Okay bang, abang dah decide ke nak motor apa? Nak call mak tu. Hello mak. 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 Tak angkat. Bang, abang ada mak tak? Hai, mak aku pula. Mak saya tak angkat call lah bang. Aduh. Hello. Mak penjual motor. Saya ni. Mak saya tak angkat call. Saya nak ambil motor apa lah? LC bang. Mantap. Terima kasih bang. Bang, so ni semua dokumen. So ambil masa sebulan untuk abang first payment. So semua okay call mak lagi. Hello mak. Dia nak scam saya mak. Dia suruh saya. Bukan. Memang macam ni. Memang macam ni. Bagi tahu mak abang memang macam ni. Tak apa mak. Jangan risau mak. Dia orang baik mak. Betul makcik? Okay bang, so abang boleh pilih helmet Kita bagi free gift sebab abang beli motor kita. So abang boleh pilih. Bang. Mak saya tak bagi bang. Orang nak bagi saya barang sembarang ni bang. Bukan, Abang nak culik saya bang. Abang nak culik saya bang. Bukan lah. Hello mak. Ada orang nak bagi gula mak. Saya dah tolak. Abang jahat. Dasar budak bodoh. Bang bila motor saya boleh sampai bang? Sekejap, saya tanya mak saya. Hello mak, ada orang nak scam saya mak, nak beli motor. Tak bang. Saya tak scam. Saya tak scam. Tak percaya mak saya ada. Bagi cakap dengan mak saya. Boleh. Borak. Kan?